InsyaAllah. Bulan kejayaan selepas kita menyambut bulan Ramadan, bulan Syawal kan. Ya. Tapi dalam hati saya ada rasa kesedihan. Kerana Haji Ramadan akan meninggalkan kita. Ya. Rasa sedih sangat awak sebab abang sebenarnya lebih menikmati, lebih merasai kehebatan bulan Ramadan tu sendiri. Sebab abang suka. Ya, tambah-tambah malam-malam akhir ni, Ya. semoga kita dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Amin insya-Allah, dan kita doakan juga semoga kita dipertemukan sekali lagi dengan Ramadan yang akan datang. Amin. Insya-Allah. Okey, awak Baik. persiapan macam mana? Dah nak raya sangat dah ni. Oh, dah nak raya sangat ni. Of course semua dah ready dah, baju dah ready. Ya. Tinggal nak masak je lah nanti. All good. Duit raya dah good dalam lah. sampul. Awak pun kira persediaan tu mudah sebab Masih dengan mak ayah. masih dengan mak ayah kan. Layan mak ayah je lah. Layan mak ayah dulu. Macam Alhamdulillah. abang lain lah. Anak perempuan 3 Oh, orang. anak perempuan 3 hawa. Dekat sofa tu, tudung dia orang saja. Yelah, jangan kacau tudung. Jangan terduduk aja. Malaikat malam. Yes. Betul? Bila nak keluar ni? Bila ni? 26 Mac. Yes, betul. Oh, minggu depan lah. Lebih kurang. Betul-betul masa raya lah. Betul. So ada movie untuk kita pergi tengok lah. Raya ke-6. Raya ke-6. Raya ke-6. Raya ke-6 dah Raya ada ke-6 wayang lah. So sebenarnya agak lama juga Malaysia tak ada movie pasal mak motor ni. Last awak tengok bila, Bil? Last 90... Betul ke 90 90? Adnan lebih. Adnan Itu sempit. TZM tu. KL menjerit. KL menjerit. 2007. 2007 KL menjerit. 2006 tak Saya silap. tengok pembikinan. Awal lagi. Sebelum tu. Power. So yang ni adalah tengok sikit-sikit. Okey. Jadi ya. Jadi. Member ni RZ, awak pun. Awak EX5. EX5. Dia macam-macam motor dia. Simpan lah. Okey, tapi sikitlah karakter masing-masing lah dalam cerita Malaikat Justin. malam ini. Justin memainkan watak Mak Jet. Mak Jet. Seorang pomen mekanik. Kami bersahabat 3 orang. Okey. Jadi Jimmy dengan Azam. Jadi Mak Jet ni dia pomen kepada Azam. Oh. Maknanya dia lah. Dia lah yang Dia settle. yang settle Dia Iron Man lah. Kalau macam Marvel dia Iron Man lah. Adik Jack tu. Jack lah. Mak Jack lah buat. Macam Okey. mekanik ke? Dia memang mekanik lah dalam cerita ni. Macam mekanik. Awak joki lah, rider lah. Joki lah, biasalah. Yang dia pilih sebagai joki. Okey. Azam yang mempunyai sahabat-sahabat di dalam bengkel dia sendiri. Okey. Yes. Dan meneruskan perniagaan dia. Cerita ni dimulakan apabila dia bertemu dengan Ratna. Kodi? Tracy. Baik. Tracy, yes, Tracy. Tracy. Betul. Sinedor. Okey, sambung Kodi. Okey, Kodi pula pegang sebagai watak Jimmy. Jimmy ni sahabat daripada kecil Azam lah. Okey. So kita orang ada cita-cita. Okey. Apa Cita-cita cita-cita, kita orang sangat tinggi. Okey. Nak jadi joki motor, nak pegang KL. Wah. Oh, dia ada pegang-pegang kawasan. Nak pegang lah, rider kat KL Baik, paling Rider hebat lah, kan. nak paling Baik. paling hebat lah. Lepas tu ada konflik lah, ada konflik. Lepas tu terjadinya malaikat malam. Dia macam-macam, dia ada persahabatan, dia ada kekeluargaan, cinta, romantik. Dia ada action juga. Ada action juga. Aksi. Fly lah. Maknanya betul lah. Malaikat betul yang kau fly lah. Ni ada jet fly. Kat highway Syafiq, apa yang buat you attracted dengan karakter dalam cerita ni? Ini adalah satu karakter ataupun cerita yang ikonik lah. Okey, betul. Kita nampak sepanjang daripada tahun 2000 kan. So saya nak menjadi sebahagian, segelintir kecil je daripada benda tu. Sebab dapat rasa kan. Ya, dapat Sebab rasa kita dah begitu. lalu pengalaman hidup main motor tu. Difilmkan pula, terlibat pula. Betul. Fly lah. Itu dia. Lucu. Okey, tapi bila keluar trailer ataupun orang tahu akan keluar Malaikat Malam ni, expectation yang pelbagai. But ada juga yang kata, benda ni macam nak promote berlumba motor. Apa yang you guys boleh cakap? Dia ada apa-apa nak Di, gitu? bagi tahu sikit lagi. Dia sini. Betul. Maksudnya apa-apa yang dalam filem ni dalam filem ni ambil yang positif lah, jangan ambil yang benda negatif kan. Itu cerita dia. So cerita yang benda baik-baik, yang cerita benda buruk-buruk, bukan kita nak promote benda-benda yang negatif tu, tak. Itu adalah sebagai pengajaran saja. Betul. Producer dan pengarah pilih jalan yang bijak saya rasa. Untuk educate golongan-golongan muda macam ni, kita mesti bergelumbang dengan diorang. Betul. Baru kita faham dia orang. Baru kita boleh educate diorang. So daripada cara dia orang bercerita tadi, saya rasa Malaikat Malam ni naratif dia mungkin lain sikit daripada cerita-cerita mak motor yang korang pernah tengok. Betul. Dia tak kosong. Dia bukan hanya sekadar hiburan, dia ada something to take.
Ya. Untuk korang bawa balik jugalah, betul lah. Dia macam Untuk rasa lah. untuk Azam juga, untuk watak Azam dia lebih pada attack pada Gen Z. Keputusan yang kau buat akan affect future 5 years later. Dalam percintaan, dalam kekeluargaan, dalam pekerjaan. So benda ni mungkin kecil tapi dia besar bila kau ambil iktibar Impact dia. tu. Impact tu. Pasal life is a journey. Kan? Betul. So untuk macam Jasin cakap tadi, motor ni memang culture kat Malaysia yang siapa-siapa yang membesar kita, anak lelaki akan naik motor. akan lalu punya perjalanan 80s, hidup sebagai seorang mak Akan motor kena ni. langgar dengan motor. Ya. Siapa tak pernah kena bersepak? Kena langgar, kena saman, kena kejar, lari. Walaupun aku hip hop kat sekolah dulu, aku kena berkenalan dengan diorang. Ya. Aku kena tahu diorang. Perempuan sebenci-benci dia naik motor, dia kena naik motor. Naik. Sekarang ni nak tahu bila kita boleh tengok Malaikat Malam ni. Go. Malaikat Malam 26 Mac ni, raya ke-6 di setiap pawagam. Saya rasa Datuk ambil setiap inci pawagam di muka bumi ni. Betul. So Datuk akan all up. Datuk mana Datuk? Datuk Yusof Aslam. Datuk Maaf. cerita ni director Director daripada Scope. Nazif. Nazib. Kita panggil dia Bujuk ah. Bujuk. Tapi Yusof. Scope punya movie lah. Tak, ni Viper. Oh, Viper. daripada Syafiq Yusof. Oh, Syafiq punya. Kan ada nama Yusof belakang. Okey. Alright. Jadi dia punya lah. Dan juga pengarah kita muda kan Syafiq? Bujuk. 27 tahun. 27 tahun. Dia adalah penulis skrip cerita Syarif. Oh, my Dan God. cerita Amazing. Reversi. Okey. Memang kena tengok. Memang kena tengok Betul. Maknanya filem-filem previous dia dah hit juta-juta. Betul. Malaikat Malam ni insya-Allah 60 70 dalam tangan. Oh, amin. Amin. Sebab Malam bonus terakhir ni. ada Amin deal lah. bonus Ada deal bonus Ada sikit ke? lah. Ya, back end awal-awal Kodi dah rem dah. Bonus. Alright. Alright. All the best korang. Jom beli Yes, motor yes. dengan Thank Bos you. Jim dan ramai-ramai ke Pawagam untuk menyaksikan Malaikat Malam. Guys, masih banyak. Thank you. Sama-sama, Bil. Kalau tak sempat jumpa sama Air Raya Mak Zai Batin. Kita jumpa di Malaikat Malam. Oi. Macam mana? Mr. Mahmud. Terkejut kita. Bawa balik Jeddah. Kan tadi dah cakap Arab masuk. Cakap Arab, Masuk cakap cakap Arab. Alan. Musik takut tak dengar. Oh, ya tak dengar. Lah ni lah bagi sikit. Tak selesa. Bagi- Duduk depan, duduk sini. Apa tak selesa pula? Kenapa? Saya untuk bulan puasa ni kalau boleh saya nak duduk lebih pada sebelah lelaki. Oh, tukarlah. Dia macam ni, kalau betul nak selesa boleh duduk luar. Betul lagi selesa. Lagi selesa. Nonsense. Pengelusur dah tu. Ah. Pengelusur dah tu. Baju licin. Baju licin. Tengok Ustaz Fakrul takut Okey. kena ni lah. Kenapa? Kena ngaji dia berdua. Oh, okey. Yang ni geng ngaji. Geng Haji Tuari Mumtaz. Alhamdulillah. Ni dapat. Saya Tuari dapat. Family Haji Nabi pun padu. Saya alhamdulillah isteri dengan anak-anak tak memalukan saya itu hari. Bacaan sempurna Ustaz. Sempurna Mumtaz. Dapat mumtaz. Saya Suamikan duduk lah. belakang kamera tu. Saya yang ajak. Kami cari mana abah dia tak ada. Dia hantar wakil. Tak wakil. Tak mau tunjuk lah. Tak mau tunjuk lah. Betul. Okey, ni Home of Ramadan. Alhamdulillah. Saya belum dapat kesempatan lagi untuk tengok lah. InsyaAllah. Tapi dah banyak-banyak topik tu nak tanya dengan Ya. Ustaz Fakrul dulu lah. Mana yang memberi kesan lah pada Ustaz? Kalau cerita kesan ni, dia topik dalam Ramadan dan Home of Ramadan dia tak cerita pasal Ramadan sangat. Dia cerita dia react drama. Dia macam meletup juga. Macam meletup Dia react drama apa semualah. Tu topik-topik dia tu dia cerita pasal pasal kehidupan kita lah. Betul. Ada juga satu topik yang saya terkesan pasal cerita pasal Ramadan tanpa kamu. Kehilangan kan? Allah. Kehilangan ada orang sambut Ramadan. Ya. Tapi kali ni tak sempat dengan family dia, Ya. tak sempat dengan kawan. Tapi itulah mula nak sedih. Tapi jadi kelakar. Kenapa Sebab pula? tu, ni Ustaz seorang ni. Maulana. Juga. ada. Jadi Jangan kalau 2 kali salah abang, dia akan jadi ouch. Dia sakit. Dia Sakit kat Dia sini, jadi eh. out. Abang Ropi pula macam mana? Seorang komedian. Itu kau tanya abang Alang-alang tu dah okey. kena Abang lepaskan. main karakter tau. Main karakter. Macam ni jadi main character di Home of Ramadan. Okey, maksud dia macam mana abang nak handle benda tu lah. Program Okey, keagamaan sebenarnya kan. untuk program tu, dia orang yang handle abang.
Oh. Abang macam tu ya? Abang tak macam tu, peduli abang pun. macam tu, abang buat diri dia. Okey. Jadi apa dia ni, apa ustaz ni, ustaz tu jaga Ustaz abang. ni ustaz tu. Nama pun tak boleh sebut. Ustaz Fakrul dengan Ustaz Yu Amin. Yu Amin ni. Jadi Dia tak nak memang ingat nama ustaz. kami jenuh. Kan? Jadi Ustaz ni ustaz tu. yalah, kira ustaz kan tukar-tukar. Ustaz Kazim, Ustaz kadang-kadang. Kazim, kan. Ustaz Don. Jadi dia point yang dia saya macam tu ya. Okey. kita kembali Tapi ke lah studio abang, meletup. abang sangka tak? Abang selama ni keluar kat Warna, Ya. Prima, Ria. Ini abang sekarang dah duduk Oasis. Maknanya Level-level abang lain dah level. Oh, boleh nah. Level lain. Oh. Kau boleh soalan takat tu ya? Kau boleh soalan takat tu ya? Tapi ini semua rezeki. Betul. Sebab Alhamdulillah, kita balance Masya lah. Kita Allah. balance lah kan. Terus tanya kat ni ustaz. Dah, sampai situ saja. Itu kurma dan kopi pun Ya, dah kurma, lama. kopi, alhamdulillah. 100 episod. Ya. Mana pula hang ni? Bukan 1 episod, 100 biji kurma. Satu biji kurma bersamaan dengan 20 episod. 20 episod. Calculation dia macam tu. Allah Maksudnya Muhammad. Nak cari Lailatul Qadar ni Allah SWT tak minta kita daripada 1 Ramadan je. Maksudnya bukan 30 hari cari Lailatul Qadar ni. Dia just 10 days yang last ni je. Ujung ni. Yang hujung yang terakhir ni. Jadi sebenarnya itu dah memberikan keringanan pada kita dah. Mana kata agama ni bukan membebankan kita. Ya. Yang kedua, bila sebut tentang Malam Lailatul Qadar ni, kelebihan yang ada pada kita ni kita boleh dapat sebenarnya. Dan sebenarnya Lailatul Qadar ni bukan sekadar kita kena tahu ataupun kita diberitahu. Okey. Kau dapat Lailatul Qadar. Aku Ya. dapat. Dia tak payah. Okey. Dia esok kat hari akhirat. Kita tengok buku amalan kita, pahala kita. Ada? Ada Ada, lah. ya. Seperti aku buat amalan 1000 bulan tanpa henti. Bayangkan. Subhanallah. Jadi sebenarnya apa kita boleh buat? Yang pertama, penuhkan 10 malam terakhir ni, baki yang ada dekat nak raya 2-3 hari Ya. lagi ni kan. Iktikaf. Just simple iktikaf. Ya. Lepak, duduk. Jangan buat benda yang tak elok. Duduk dalam masjid. Duduk dalam masjid. Iktikaf, niat saja aku iktikaf kerana Allah Ta'ala. Kita dapat pahala dah, dia berjalan. Ya. In case kita balik, malam tu jadi Lailatul Qadar. Kita dapat malam tu Qadar, kata ulama. Itu dia. Simple je. Mudah, simple tapi Sebenarnya apa saja urusan dunia kita boleh buat. Ya. Dan kadang-kadang kalau kita jalan, kita tengok orang yang mungkin dia keluar, dia mungkin tak sempat solat tarawih, mungkin dia balik tu dia buat solat sunat tarawih. Ya. Jadi kita kena sangka baik dengan semua orang. Ya. Dan yang kedua, apa yang kita boleh kata, sebenarnya amalan ni kalau kita boleh buat panjang, buat panjang-panjang, buat banyak-banyak. Tapi kalau kita sibuk dengan urusan, kita boleh buat paling simple. Ya. Paling tidak sebelum kita tidur, 1 rakaat witir. Ataupun kita ulang doa yang Nabi paling suka, Nabi ajar pada Aisyah. Okey. Allahumma innaka afun karim tuhibbul Tuhibbul afa afa fa'fu anni. Kan, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang suka pengampunan, ampunkan kami. Ya. Jadi benda yang simple-simple ni kita buat istiqamah hari-hari. Dia jangan hari ni kita buat banyak, lepas tu esok dah lupa. Ya. Dah tinggal kan. Sedekah boleh, sedekah. Sedekah pun sama juga. Sedekah pada mana-mana saja, sikit pun tak apa. Sebab Allah nak tengok apa yang kita buat, benda tu berterusan. ya istiqamah dalam Istiqamah membuat tu penting. amal tu. Baik Ustaz Fakrul. Ya. Macam kita tengok sekarang sosial media mainkan peranan penting juga untuk kita berkongsi. Betul. Ada orang buat video, orang buat klip, buat amal ni, buat amal tu. Tapi kadang niat kita ni berubah-ubah. Betul. Mula-mula tu niat memang Tolong. nak tolong, nak mengajar, nak sama-sama kumpul pahala, tapi dah sebab dapat banyak like, FYP. FYP. Engagement. Dia dah jadi ni. Tapi macam mana nak betulkan balik niat kita Ya. tu? Delete account lah. Oh, senang Macam mana, Ustaz Fakrul mudah betul. Delete account marah orang kan. Dia konten tu apa semua tu bergantung pada kita lah, niat kita. Kan? So kalau kita tahu benda tu dia apa, memang kalau benda tu memang dah lara atau benda tu salah, matlamat tak mahalkan cara. Betul. Tapi kalau macam benda-benda macam contohlah kan orang buat konten-konten tarawih tu kan. Betul. Yang lagu Arab je lah, nyanyi sikit. Ya Habibi, Ya, welcome Habibi to Maulana. Dubai. Tu kan. Dia buat-buat tu. Maulana, Maulana. Transition imam Itu tu. jadi imam kan. Yang tu kan. Memang konten macam tu dia ada pro and con dia. Kalau dia buat hanya memang nak menunjuk tak kena lah. Betul. Tapi kalau disebabkan dia buat tu mungkin ada anak-anak muda Inspirasi. semangatlah, inspirasi. Berubah hati Itu kan. pulanglah Jadi kan. kena- Apa? Inna akmal bin niat. Innamal a'malu Innamal akmal binniat. binniat. Setiap amalan kita bermula dengan niat. Betul. Niat tu tak nampak. Oh. So dia dengan Allah lah. Betul. Kan. Okey. Tak payahlah terminate account. Duduk. Kalau Abang Ropi rasa macam mana? Ha? Kalau Abang Ropi macam mana? Ustaz Kalau Ropi. abang nak cakap tu kita Kembali. tak function kat sini. Tak function kat sini. Tak function. Tak mention. Ni dia orang tengah cakap dengan abang ni. Oh, dia cakap Bang, Ha. ni soalan Abang. nombor 4 ni abang tanya Abang dekat tanya Ustaz. dekat Ustaz soalan Bukan ni. selepan paling Tu, depan tu bang. Oh, jadi okey. Nak tanya soalan lah. Tapi saya rasa Ustaz Fakrul pun okey mata semua cantik kan. Okey. Baik baca sendiri.
Memanglah. monitor Memang kita depan yang apa? kena kontrol dia lah. Macam Kita lah yang kena tolong Kita lah dia yang kena ni. handle dia. Bacakanlah Okey, bang. okey. Macam ni lah yang jadi dalam Home of Ramadan tu. Function lah sikit. Kau cuma mata gelap Tak, sangat. kalau buka je mata, turun mata macam ni. Kita orang dapat tahu, kita orang diberitahu yang macam, korang nak pergi tak? Pergi shooting dekat Hong Kong. Kita orang cakap, nak. Lepas tu Of course kita lah, orang nak. tanya lah, buat apa kat Hong Kong? Ada buat apa? Jalan-jalan je ke? Taklah, rekod lagu raya. Tapi kat Hong Kong, kita orang pun cakap, Nak. so, tapi dia tanya lagi soalan lagi satu. Ini yang paling susah sekali. Nak bawa Lala tak? Kita orang jawab, Nak. so macam all the way nak rezeki lah. Rezeki Alhamdulillah. anak, rezeki Lala. Lala pun kita orang dapat bawa ke sana. Dan kita orang cakap kita orang ada satu syarat. Okey, apa dia syaratnya tu? Kita orang okey terima semua benda yang korang nak. Tapi Lala kena rasa yang dia tengah pergi bercuti bukan bekerja. Wah. You're a very good father. Ya, Good Hawa father, tengok good ni. mother. Tengok behind the scenes. Lala memang enjoy shooting kat Hong Itulah. Kong. Sebab kita orang dah pesan siap-siap. Kalau Lala penat, cakap je. Lala penat, Lala nak sleep. Memang Tidur lah. banyak kali juga dia cakap macam tu. Dekat seminggu kan dia buat macam tu. Rasanya lepas seminggu baru shoot. Rumah pun buat macam Membawa ke balik Malaysia. rumah pula. Aduh. Bawa ke rumah. Tapi seronok lah. Alhamdulillah. Lepas tu dengar berkolaborasi juga dengan tourism. Hong Kong Hong Kong. tourism. Rupanya. ada kisahnya. Kita orang ditugaskan untuk memperkenalkan tempat-tempat yang menarik dan Dekat Hong Kong. halal friend Halal friendly lah, Muslim friendly. yang Ya, berada di betul. Hong Kong. So orang ingat macam Hong Kong banyak macam tak ada tempat-tempat makanan halal kan. Ada. So kita orang bawa lah Bawa tempat-tempat lah dia yang orang jalan-jalan dalam best. music video tu. Kalau mana yang belum Yes. tengok, boleh tengok. Kita bawa Tengok music jalan-jalan, video. ada masjid, Ya. kita bawa dekat tempat restoran makanan halal. Masjid Sambil tengah-tengah dalam raya. tengah-tengah Ya. bandar yang sibuk tu ada satu masjid. Dia punya Kowloon. makan dekat tingkat atas. Abang dah pergi dah. Alhamdulillah. Best, bang. Tapi tak Best. dapat buat music video lah sebab Lala tak nak. Lala tak nak. Lala penat. Lala penat. Video yang korang tengok ni semua pendek-pendek. Tapi kalau nak tengok yang panjang, Boleh tengok di Astro Go.